6 bulan ke, lebih kurang 6 bulan tu lah. Dia kos apa? Sijil apa? Sijil multimedia artis. Oh, okay. Video. Yang situ permulaan start untuk permulaan. Okay. Point nak keluar pada kampung tu. Turning, kira niat asalnya nak keluar daripada kampung je. Betul. So turning point start pegang kamera kat situ. Kat situ lah. Oh, okey. Belajar kat mana yang tu? Dia dekat PJ. College lah. Kan dah tutup lah. College apa? College ABM. Okey, tak pernah dengar. ABM, advertising, B tu broadcasting, M multimedia. Okey. So 6 bulan. 6 bulan. Lepas 7 bulan 8 bulan kuliah tu pun dah tutup. Kira kejap je. Kira sempat grad lah. Sempat lah. Alhamdulillah. CJ pun ada lah. Okey. Masa belajar dekat sana, apa yang abang Moda belajar? Itu macam-macam dia ajar. Kira basic yang at least, sebab aku masuk ke arah macam entertainment lah, kita buat podcast apa semua kan.